Assalamualaikum dan selamat pagi. So, hari ini saya berada sekali lagi di Putrajaya untuk berlari. Okay. So, kenapa saya ke Putrajaya hari ini? Sebab biasalah saya tak ke Putrajaya kalau tak ada urusan. Bila ada urusan ni alang-alang berlari lah kan. Alright. So, hari ni saya tak berlari di jalan biasa yang saya lari. Hari ni saya nak melukis lagi. Sebelum ni saya dah melukis ini orang lidi kan. So, hari ni saya nak melukis, membuat satu lukisan lagi. So apa yang saya nak lukis, tengok je lagi lah sampai habis lah. Okay, so benda ni sebenarnya dah ramai dah orang buat. Okay. Cuma yelah, orang bila buat dia terus share apa yang dia buat kan. Tapi dunia routing tu tak ada orang tahu. So routing ni dia lain sikit. Okay, so kita tengok macam mana je lagi. Okay, so jarak dia tak jauh pun. Okay, dalam sejam setengah 2 jam habis kot. Okay, so lukisan ni saya akan start lukis daripada tiang ni. So sekejap lagi untuk completekan lukisan ni, kita akan patah balik ke tiang ni lah. Ataupun saya lukis, kita tengok apa kita lukis. Alright, so, kita mulakan. Okay, semua dah setting semua. Okay, kita mula-mula sekarang lah. Alright. Okey, kilometer pertama 639. So untuk hari ni tak ada apa target lah untuk completekan lukisan kan. So dijaga je panas straight ni. So saya pakai spek sasiak lah sebab kawasan tu agak open. Alright. Okey, kilometer 2 632. So lukisan yang saya nak lukis hari ni dia campur lah. Ada kawasan tu saya pernah lalu, ada kawasan tu setengah lalu, dan lebih kawasan-kawasan tu banyak benda lah event kot. Cuma tak tahu, first time nak lukis ni. Okay, berapa kilometer lah? Lebih kurang 10 ke 13 kilometer lah variation dia. Alright, 11 kilo. Okay, sekejap lah. Saya dah record selagi di jambatan ni. So kita record dia tengok. So jambatan ni seronok lah untuk tengok matahari terbit, sunrise. Tapi dia belah sana. Okay, macam bukit sikit. So ada naik sikit. So untuk lukisan hari ni saya dah download dia map dalam jam ni. Just perlu follow je lah. Cuma road dia ni ikut arus kereta, bahaya. So saya buat reverse way supaya saya melawan arus. Safety lah. Ok, kilometer ketiga 645. So map dia agak mengelirukan sikit. Ok, alright, so kita still on track. So kita sekarang berada di kawasan PXCC ni. So bila dengar PXCC ni, Amir boleh terkekut apa saya nak lukis hari ni. Okay, so seperti dijangka lah, untuk road dia akan ada gradient pendakian. Sebab kita akan lalu belakang PXCC. Okay, ni yang buat terciduk ni. So kena slow down. Unless kita training fokus tempat ni boleh nak speed. Tapi macam ni tak payahlah, kita slow down dia. Okay, kilometer 5 704. Saya jalan kaki sikit. Macam saya cakap lah, saya tak nak push kat bukit. Okay, sekarang saya berada di belakang PXCC. So dah faham dah saya lukis apa hari ni. Okay, kilometer 5
6.35. Okay, terus terang kawasan ni saya tak pernah lari. Tiba dalam event pun tak lalu kawasan ni. Saya tak tahu kat mana ni. Nampak agak tenang dan sunyi lah. Tu je. Okay, kilometer 6 6.32. Okay, saya tak pernah lalu kawasan ni. Okay, penempatan ni pun saya tak tahu. Saya nampak macam rumah baru lah. Biasa Putrajaya ni selalu pergi presin 11. Presin apa lagi ya? 8. Okay, yang ni tak tahu presin apa ni. Macam kawasan baru lah. Okay, kilometer 7 6.28. Okay, kita patah balik ke PCC sekarang. Benda banyak pendaki. Kita akan slow down jalan dah. Okay, tak nak push kat bukit. Not today. Okay, habis saya lari 3/4 tadi. Cukup lah 1 minit di jalan. Lepas ni kena menampak atas yang sisi pula. Okay, hari pun dah tinggi ni untuk push. Okay, safety first. Pada semua runner macam tu lah. Kalau nak boleh push jalan dia. Tak ada orang peduli pun sebenarnya berapa pace kita kan. Alright, cakap pun susah. Okay, matahari pun dah naik tu. Saya pakai spek. Tak cepat lah. Ok, kilometer 8 708. So, kita mendaki PCC. Ok, kita lagi sampai dekat pintu masuk tu. Lepas tu kita jalan kaki balik. Sikit lagi. Ok, cukup lah. Balance kita jaga kaki ya. Lepas lagi kita turun kat situ, kita lari sama je, jaga balance balik. Ok, maybe kita akan stop dekat depan PCC tu, ambil gambar sikit dengan water break lah. Ok, actually road ni sesuai lah untuk training saja. Bukit-bukit ni sebenarnya kalau siapa dah jam buat, insyaAllah padu lah. Ok, tu yang saya nampak lah sebenarnya. Kalau kita tak larat nak bawa strength ke atau malas bawa strength, lari dekat bukit buat hill repeat. Ni saya nampak lah. Ok, cuaca cerah dah seperti saya sangka. PICC ya. Ok, so siapa nak buat looping bukit boleh train kat sini lah. Tak ada orang, kereta tak ramai. Bukit macam nak balik. Weh, dia jalan. Ok, Alhamdulillah sampai juga dekat puncak PCC ni. So saya akan take 5 lah sini. Water break dengan ambil gambar. Ok, so far dah 8 km. Saya still tak berhenti minum air. So good point lah. Stop. Ok. Ok, beginilah pemandangan dari puncak PICC untuk siapa-siapa yang tak pernah sampai. Dulu semasa sebelum kahwin saya pernah buat photoshoot kahwin kat sini lah. Masa tu tempat ni baru kedai lagi. Sekarang ni nampak dah macam dah berusia. Ok, so kalau siapa nampak dari video ni, straight sana terus ke Pejabat Perdana Menteri lah. Dulu waktu Putrajaya ni dibuat, saya ada dengar rumus rumus lah, mengatakan yang kan dekat depan boulevard tu, dia kata boleh jadi airport emergency kalau perlu. That's why dia buat macam tu. Dia orang cakap lah. Tapi dengan pajang runway tu saya tak rasa lah. Ok. Tak tahu, mungkin kapal terbang tak sempat. Mungkin kapal terbang kecil boleh berhenti kot. Tapi kalau Boeing takkan lah, mungkin terlanggar bangunan semua lah. Alright,
So PICC ni dulu waktu saya baru-baru datang Putrajaya dulu, saya panggil bangunan Ultraman lah, sebab kepala macam kepala Ultraman kan. Saya baru tahu nama dia PICC lah. Okay, cuaca baik hari ni. Problemnya kat sini tak ada orang nak ambil gambar dan tak ada benda nak dijadikan tripod. So selfie lah. Okay, after take break kita sambung balik. Right. Okay, kilometer 9 958. Of course, kita jalan kaki tadi. Right. Kita hari tu dalam zon selamat nak lari lah. So kalau ikut distance ni lagi 4 kilo lagi, tak jauh, 4 kilo dekat. Okay, dah nak turun bukit, kita counter balik tadi, pace yang hilang tadi. Tu akan balance lah. Kilometer 10 6.14. So dia turun bukit dia laju, dah balance kan balik lah. So pace 7 macam tu. Alright, kita pergi 3 kilo menuju ke Penawat. Okay, kita kembali ke atas jambatan. Okay, nampak PICC di belakang saya tadi. Saya tak bukit tadi. Tari dah naik. Aku tak bawa spek atau cap orang azab lah, tapi spek ni banyak bantu. So semua orang yang lari pagi kena beli satu spek. Okay. Kilometer 11 6.25. Saya terpaksa buat satu straight line. Kilometer 12 6.25, 1 kilo lagi. Kita akan menamatkan kita lukisan hari ni. Kilometer 13 6.17. Okay, nak habis sikit lagi. Okay, kita hampiri habisan. Cepat sebelum kereta. Okay, kita hampiri bang. Okay. Okay, so jam ni sesat tadi habis dah. Okay, save dah. Okay, jarak 13 something. Okay, kita siap-siap. Saya tak perlu lari kat mana. Kita nak kereta lagi, kita makan. So, ini adalah lukisan kedua yang saya lukis sepanjang larian. Dan kali kita selukis dengan Garmin ni lah. Okay, sama bantu. Okay, nanti lagi sempat saya nak buat review lah pasal jam Garmin ni. Okay, repak sikit lah untuk aktiviti hari ni kan. Alang-alang dah record. Okay, so untuk hari ni saya berlari apa ni, total hari ni berapa? Saya pun nak check tadi berapa. So total larian hari ni adalah 13.4 km. Okay, so sebenarnya hari ni saya nak melukis Balloon Boy. Okay, rasanya ramai tahu kot pasal Balloon Boy ni. Balloon Boy ni dia just macam satu budak pegang balon, lukisan dia. So dia punya tempat road dia banyak lari ke arah PICC lah, dan dia berbukit. Berbeza dengan orang Lily hari tu.
So orang BB hari tu dia mostly flat dengan adalah sikit-sikit flyover kan, ataupun bukit-bukit, tapi yang ni mostly bukit lah. Siapa yang nak train kaki tu bolehlah gunakan routing Balloon Boy ni. Tapi sebabkan Balloon Boy tu kalau nak start dia kena pergi ke arah apa ni, bangunan yang Kementerian Wilayah dan Desa, saya tak ingat kan. Dia kena start kat situ, tapi saya selalu parking kat sini. Lalu tu saya extend jadi macam budak tengah pegang Gunsword. Okay, Gunsword ni siapa main game Final Fantasy 8 tahulah, dia gabungan antara pedang dengan pistol lah. Okay, so bagi cantik lah. Kalau tak, jarak sebenar Balloon Boy ni dalam 10 kilo je lah, tak jauh, dekat kan. Tapi dia bukit, so dia mencabar lah. So untuk hari ni saya pakai kasut Deviate Nitro Elite 3. Okay, sudah lama tak pakai kasut ni. So far kasut ni dah dekat 200 kilo kot. Okay, dan hari ni saya rasa steady lah. Kalau tengok pace tadi, saya banyak pace 67. Saya pun tak sangka. Biasanya lepas raya ni makin slow, dan dengan saya pun dah kurang berlari waktu kerja. Tapi tengok tadi okey lah, steady kan. So kalau ikutkan kita masih lagi dalam mood beraya. Lepas ni pun saya akan pergi ke kenduri kahwin dengan open house. Malam ada apa ni, jamuan raya dekat perumahan rumah saya pula. So hari ni yang banyak makan lah, sebab tu hari ni saya banyak berlari sebelum makan banyak. Okey. Apa nak cakap? Okay, hari ni saya tengok runner tak ramai sangat lah, tak beberapa meriah. Tak tahu hari event ke minggu ni, saya pun tak tahu. Tapi rasa macam tak ramai, ataupun mungkin diorang lari awal pagi, saya tak tahu juga. So hari ni memang cepat panas lah. That's why untuk runner yang selalu lari lambat lah, macam saya ni kan, better beli spek satu lah, spek yang ok kan. So ok tak ok ni ikut masing-masing lah. Kalau ada bajet beli yang mahal sikit, yang tak ada bajet beli biasa je, tak apa. Macam ni saya beli kat Shopee RM40 je, ok ni. Dia tak ada rasa macam azab sangat lari dekat panas kan, compare dengan tak ada. So antara cap dengan spek, saya lagi recommend beli spek lah. Okay, carilah satu, tak perlu mahal pun. Kalau buang pun ok kan, betul lah. Okay, so hari ni agak habis awal lah. Saya pun tak sangka habis awal. Biasanya habis dalam pukul 9 lebih. Mungkin sebab selalu buat maraton ni dalam 13 kilo kan. Right. So hari tu masa Cyber City start beritahu saya punya next event apa. So next event saya ialah di Bertam Half Marathon di Promina lah. So event ni saya dah register awal lah. Okay, tahun lepas. So nak kena lari juga lah. Dan ok kot setakat penting kan. So kita jumpa lagi lah 4 hari bulan Mei nanti, 4 hari bulan Mei. So dalam minggu tu juga wife saya ada yang Putrajaya Women Half Marathon ke apa kan. Okay, mula saya ingat nak teman dia, tengok saya pun tak ada kan. So lari seorang lah. Okay, apa lagi nak cakap? Okay. So hari ni pun, semalam pun saya sempat tengok beberapa event lah. Okay, agak banyak event tahun ni meriah. Okay, tapi saya banyak tengok event yang major lah actually. Dia kalau event yang kecil-kecil, fun run banyak. So saya fokus event yang besar yang ada half marathon, full marathon. Tapi kebanyakannya half marathon lah. So full marathon setakat ni saya masih berani ambil 2 saja tahun ni. Saya nak catat dengan Penang. Saya nak catat tak register lagi. Hopefully Selasa ni dapat register. Okay, tak nak kena push juga hari bekerja tu. Lain semua adalah saya target sebulan dalam 2 kali, ataupun kalau ada tambahan tengok macam mana. Sebab yalah, sebenarnya bila saya calculate balik, banyak jugalah dia habis untuk event kan. So dalam masa sama saya pun perlu berehat, buat aktiviti lain weekend kan. Kadang-kadang weekend pun kita perlu duduk rumah baring tidur je kan. Kalau start weekend masuk event pun penat agak. Okay, that's why saya decide tahun ni sebulan 2 event cukup lah. So saya tak finalize lagi. Ada event yang saya dah register, ada event yang still KIV. Okay, cuma kalau boleh saya nak kurangkan event kat Putrajaya dengan KL. Unless KL tu event dia lari, dia nyerut tu lain. Kalau setakat pusing dekat sekitar bandar Sulari Bukit Tungku tu dah boring. Tu KL car free, boleh lari kan, betul tak? Tak perlu event, tak apa. Alright, so saya pun nak pergi breakfast. Lepas ni nak pergi jumpa orang sekejap. So terus ke Shah Alam lah, ada kenduri kahwin. Okay, minggu depan last raya kot lah. Tapi itulah, kita ni raya sebulan kan. Lepas tu semua back to normal lah. Hopefully saya punya performance sempat pulih sebelum saya catat. Okay semua, teruskan berlari dan tak payah fikir banyak, lari je. Tak ada orang peduli kita punya pace. Rasa apa kita nak pakai suka hati kita. Apa orang lain nak buat tak ada kaitan dengan kita. So tak perlu nak sibuk-sibuk. Dan berlarilah untuk diri sendiri, itu yang lagi penting lah. Okay, kita jumpa dalam next event Bertam. Alright, bye.